Badan berangin sampai perut buncit. Ramai wanita ingat perut buncit ni sebab makan lebih. Padahal hakikatnya, banyak kes datang daripada dalaman badan yang dah lama tak seimbang. Awalnya cuma rasa kembung. Tak sakit tapi tak selesa. Lepas tu perut mula rasa berat. Bila ditekan, tegang dan keras. Walaupun makan sikit, perut tetap nampak buncit. Dalam masa yang sama, badan mula bagi tanda lain. Period berubah. Ada yang jadi lebih banyak, ada yang senggugut makin kuat dan badan cepat letih tanpa sebab jelas. Benda ni jarang berlaku secara mendadak. Dia datang perlahan-lahan, senyap-senyap. Sampai satu hari, baru sedar perut susah nak kempis dan badan rasa tak selesa hampir setiap hari. Keadaan ni selalunya ada kaitan dengan keseimbangan dalaman wanita, termasuk hormon dan keselesaan kawasan dalaman yang kita tak nampak dari luar. Sebab tu perut buncit bukan sekadar isu penampilan, ia isyarat badan minta perhatian dan minta dijaga dari dalam. Ratu Bidani dirumus khas, menggunakan gabungan herba seperti ubi permaisuri, akar manis dan habbatus sauda untuk sokong keseimbangan dalaman wanita. Ramai wanita mula rasa badan lebih ringan, kitaran bulanan lebih teratur dan perut pun rasa lebih lega berbanding sebelum ni. Kalau kau pun alami benda yang sama, jangan tunggu sampai badan makin penat. Tekan beg kuning dekat bawah dan tengok sendiri pasal Ratu Bidani.